Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, video kali ni aku nak share mengenai sander. Ada dua jenis sander kat depan aku ni. Ini adalah palm sander. Yang ini adalah orbital sander. Perbezaan dia adalah dia berpusing dan berputar kat sini. Kita on Nampak? So ni orang buat untuk polish kereta pun boleh, untuk kerja kayu pun boleh. Dia meratakan sambil tu dia macam pusing. Yang ni tak, dia hanya bergetar saja untuk membuang ataupun meratakan permukaan. Harga untuk brand ni Bosch, dia punya model yang ni dalam 300 lebih sekarang boleh dapat. Dulu aku beli mahal 400 lebih, sekarang boleh dapat 300 lebih. Korang boleh check dekat back product, aku dah tag brand ni dengan model yang ni. Untuk Makita ni 100 lebih, 200 lebih dah dapat dah. Tapi kalau yang brand China sekarang 50-60 dah dapat, boleh pakai. Tetapi untuk kerja-kerja heavy aku tak suggestkan untuk korang pakai lah. Dia boleh pakai untuk light duty ataupun medium duty saja. Okey, korang kalau nak Grab guna back product yang aku tag tu akan dapat 25% diskaun untuk subscriber aku. Kertas pasir pun ada, dia ada banyak grade, 80, 100 semualah. Tengok kegunaan korang. Korang boleh check dekat back product tu, aku dah tag. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.